Stokin biasa kalau kita pakai, dia ada masalah cepat bow, cepat longgar. Lepas tu kaki rasa tak selesa bila hampa pakai lama. Tapi kali ni mamu try hard level lain sikit lah. Okay. Ini stokin daripada brand Footer. Model K219. No pain, no gain. So, ni jenis fitness sock yang mamu pakai untuk daily pun sedap dan untuk mamu pakai untuk running pun selesa. Stokin ni pula dia menggunakan Dio Double Plus Antibacterial Technology. Maksud dia apa? Antibacterial sehingga 99.9%. Walaupun hampa dah basuh lebih pada 50 kali pun dia still maintain antibacterial tu lah. Material dia pula menggunakan comb, cotton dan juga breathable weaving. So peluh kaki tu cepat serap dan kering lah. Apa fungsi dia? Kaki hampa kurang berbau, kurang lembab dan juga pakai lama pun hampa rasa kaki hampa masih selesa lah. So banyak membantulah sejak mamu pakai stokin ni. Okay, dari segi comfort dia lah. So dia memang menang lah stokin Footer ni. So far mamu pakai untuk lari dan pakai daily lah. Dia ada cushion looping sikit dekat area tapak ni, dekat area ball joint tapak. So ada sedikit shock absorption dan juga kurang sakit lah bila hampa jalan lama. So plus dia banyak bantu kurangkan friction. So bila kurang friction, kurang geser dan kurang hampa rasa melecet, especially bila hampa workout ataupun hampa berjalan terlalu lama lah. Okay. So memang banyak membantu stokin daripada Footer. Dari segi material stokin ni pula, jahitan dia pula jenis rapat, high stitch count lah. So lebih tahan lasak, tak cepat haus. Dia pula menggunakan lycra elastic fiber. So stokin ni maintain bentuk, tak akan longgar, tak jatuh walaupun dah pakai lama. Pula kalau hampa nampak dia jenis mid calf. So mamu memang suka jenis mid calf lah. Tinggi daripada ankle, so nampak lebih sporty. Dan lebih penting, ini bukan stokin compression. So dia selesa pakai lama dan tak ketat melampau dia pegang calf hampa. Kamu rasalah stokin ni sesuai kalau hampa masuk gym, hampa pergi jogging ataupun hampa kerja tu lama sangat berdiri ataupun daily pakai pun no problem. Dia memang balance antara comfort dan juga performance dari segi material stokin tersebut. Dengan teknologi yang ada pada stokin ni, cuma itulah harga dia bukan level-level stokin biasa lah. Okay. Tapi bila hampa dah pakai, hampa akan rasa beza, especially bab comfort dan tahan lama tu lah. So lah ni dekat website dia orang tengah ada promotion. Sepasang stokin ni tak silap mamu RM39. Dia orang ada promo buy 3 dapat 100 tak silap mamu. So hampa boleh check it out dekat footer.com.my. So bagi mamu, stokin Footer K219 ni bukan sekadar hype lah. Dia memang function, dia memang stokin yang ada kualiti dan juga sesuai untuk hampa pakai dan juga kena dengan tagline dia, no pain, no gain. So, jumpa lagi untuk review stokin yang akan datang. Stay tuned.